Kali ni macam ada padu sikit yang tadi dia tekan. Tak tahu kena ke tak. Kena dia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni macam biasa lagi. Keluar pagi. Ayak tengah nak naik pasang, tapi pasang tak tinggi hari ni. Jadi aku nak pergi rendah di belakang sana, spot di belakang sana. Okey, semoga ada manis-manis tu. Pada yang baru dalam channel aku, jangan lupa subscribe dan share. Yang dah lama dalam channel aku ucapkan terima kasih. Semoga murah rezeki semua orang. Okey lagi. Nanti sampai di spot aku ambil. Okey geng, sampai dah spot. Cuma aku nak try depan ni lagi. Selalu aku di sebelah sana, tapi tadi aku cakap di belakang kan. Jadi aku tengok di sini macam ada ikan main-main dia. Jadi aku nak try sini lah. Tak pernah lagi aku try sini. Lagipun ayak pun boleh tahan macam dalam juga. Aku cuba sini lagi. Kalau tak ada nanti mau pergi belakang tengok macam mana. Okay, aku belum set up lagi pancing. Wah, aku je sampai je. Peluh lagi. Okey je. Okay. Hari ni aku guna udang kopek ya. Saya tak pasang tinggi. Yang berminat, okey je. Joran aku apa ni? Ajiking Pro, Ajiking apa dah? Ajiking Atom Surf. Lepas tu reel pen Spin Fisher size 5050. Mainline ni aku pakai My Spider. Leader Toman. Timah 80 gram je. Okey. Spesifikasi yang lebih lengkap boleh tengok di deskripsi. Okey. Mana tahu ada yang minat nak beli. Okey. First try. Oh, lupa lagi. Sarung tangan je, sarung tangan. Kalau kita nak lontar jauh ni, sarung tangan kena ada lagi. Okey. First try of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng. Harap ada manis-manis geng. Mana aku nak pacak joran aku ni. Pun aku dekat Okey geng. Semoga ada manis-manis geng. Tarik geng. Dah pendok ke tali aku. Allah. Ikan duri geng. Aduh, memang banyak duri lah ni.
Patutlah susah nak strike. Rupanya duri yang makan. Aduh. Okay, geng. Dari base tu. Kalau bapak duri cantik je sikit. Patutlah aku tak perasan pula aku punya apa, rambutnya dah berbelit tadi. Okey. Aku buang mata umpan macam biasa. Mana yang monster-monster tu? Cuba lu tekan. Dah lama dah aku tak kena monster ni. Okay. Baru je aku umpan dia sambak ni. Ni kenapa ni? Ikan lapak ni. Dah lama ni. Oh, syukur geng gelama. Umpan besar baru dia mau dia. Oh, gila. Dia punya patuh. Baru je aku umpan dia. Aku dah agak dah. Umpan besar baru dia nak. Dia umpan aku. Gelama taring geng. Saiz gelama taring dia. Cari lagi dia geng. Umpan kecil dia tak mau. Bubur yang besar baru dia makan. Dia bagi lagi dia yang besar. Okay. Gelama monster. Mana tahu ada yang mok dia. Gelama apa? Virusan.
Tadi aku buat gini lagi ni. Baru nak bagi apa? Kencang tali, tu dia makan. Okey, geng. Kita dia makan lagi, geng. Strike lagi, geng. Tadi ya, geng, aku bawa letak ya. Sayang aku tutup kamera. Oh, bukan kali ni, geng. Ikan duri ada saiz lah pula. Ikan duri besar sikit lah dia tadi. Tuh. Cara nak pegang ni, biar dia relax. Okey. Pegang bisa dia macam tu, tutup. Ya. Okey, okey. Kita lepas. Okey. Umpan besar, ikan besar. Okey, geng. Umpan yang last lagi. Umpan last. Aku biak dengan janggut dia sekali. Dia planting ke apakah? Okey. Okey. Tahu. Umpan last, geng. Mana tahu jadi, geng. Ada gorgon. Bismillah. Ai. Dah timah aku hilang lagi. Putih. Aduhai. Oh, mungkin tadi yang sangkut. Ada dia sangkut tadi. Tak perasan. Masih baik umpan aku masih ada. Okay. Kita ikat timah lagi. Ini. Sayang kepala udang tu dah hilang lagi. Ada bau lagi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Makanlah kau. Yang monster punya. Kalau dah ikan apa aja lah, janji ada lauk. Dah lama besar dah. Pun okey juga. Patung ni. Baru umpan dah patuk dah. Macam dekat ombak tu ada ikan ni. Joran aku. Biarlah dia makan ni. Joran tu tunduk dulu. Kita tarik ni.
Biar dia kena dah. Strike ni. Ini gelama lah kau. Macam gelama ni. Syukur geng, gelama kedua geng. Umpan las geng. Umpan las menjadi geng. Oh iya. Puji syukur, alhamdulillah. Alah, kena panai pula. Kena tu. Umpan las menjadi geng. Ada lagi umpan sikit geng. Dia lagi pakai geng. Gelama kedua geng. Okay. Mana tahu yang ni ada lagi ketiga. Tadi umpan banyak-banyak dah tak mau nak makan. Masih lah aku ni pun buat pasal lah pula. Okay. Terepok gang dia dulu. So, udang tu ujung-ujung ya. Dia sekejap ada, sekejap lari. Kalau dia stay je depan tu kan bagus. Erti dia gelama tu tak banyak je. Okay ni. Kita letak dulu ni. Kita tak mau makan dah pula. Okey lagi aku nak balik lagi. Sekarang pun dah jam 12 dah geng. Dah panas. Ombak pun macam makin kuat, ayak pun makin keruh. Okey lagi. Oh di sana macam mana ni? Tapi jauh. Okey. Syukur alhamdulillah ada juga strike aku hari ni geng. Tadi ada apa? Strike ikan duri juga. Janji ada strike. Ni pun ada janji ada laut geng. Ni ada gelama apa ni? Gelama taring tu. 2 ekor geng. Syukur alhamdulillah. 2 ekor umpan las. Okey, nanti aku repeat lagi spot ni. Okay lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti aku repeat lagi spot. Okey, ciao.